lucu. Kau akan nampak macam lucu. Ni geng, tiada finishing langsung. Tak ada langsung. Ini paling nak cerita semua tak? Cerita. Nak cerita semua? Cerita. Betul lah. Tapi tak ada masalah lah. Boyjan tetap pioneer ceritakan apa saja yang orang lain tak cerita. Betul? Boleh cerita nanti orang kopi sama macam mana? Apa cari rezeki sama-sama. Kopi ke, Milo ke, teh sama je. Rezeki makin banyak bang. Tapi diorang kopi ayat bang, tapi barang macam tak sama. Tak apa, sebab hasil tangan berbeza-beza. Tak apalah, okey je. Okey geng, yang ini salah satu unfinishing terbaik. Korang nampak Boyjan lap peluh. Mana peluh tu? Ni, tengok ni. Letak sikit kat sini Wush. Colornya kurang-kurang. Ya, aku macam nak siram je ni. Hai. Ini bukan yang murah. Jangan korang samakan yang ni geng, yang ini dengan set-set 2-3 ribu punya span. Takkan sama. Yang ini super habis. Ni bukan super lagi, super habis. Super habis pejal, lembut nak meninggal. Lepas tu tak penyek. Geng, sepan terlalu banyak grade-nya. Kalau beli yang murah jangan harapkan sepan yang tahan. Kalau yang nak tahan dia keras tu, okey, itu reborn. Dia keras sikit tak dapat selesa tapi tahan. Sebenarnya ni unfinishing. Korang pasti suka. Boyjan berani jamin pasti suka. Ni kita dah sukses. Ada orderan dekat Keluang pun wood slab yang besar tu satu dengan ini. Ni di antara orang paling suka sebab dia evergreen. Geng, kepada korang yang belilah yang muda-muda ke apa segala, dikategorikan investment lah. Bila korang beli, korang nak jual balik kes akan datang, dia tak buruk-buruk. Benda ni dia tak buruk-buruk. Kita panggil dia evergreen. Color dia ori. Evergreen. Terus color dia sama aja. Tak payah nak ada maintenance apa-apa. Tak payah lap. Tak payah minyak jati. Tak payah apa. Inilah senang kata orang-orang bandar nak tahan, nak cantik, nak moden, tapi tak nak jaga, nak pakai lebam aja tapi tak nak rosak boleh jual balik. Ni barang dia. Ho, andainya. Ho. Dah datang je ke dari Kelantan? Oh tadi saya sibuk geng. Minta maaf tau.